sempatkan. Max sempatkan. Okay, hello, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam Maxon Podcast. Okay, so saya Aulis, host anda pada hari ini. Dan saya dalam Maxon Podcast ni kita nak bawa satu tetamu jemputan. Memang istimewa, memang orangnya hebat, jual padu, tim padu, semua padu. Okay, dan dia merupakan kita import jauh daripada JB. Okay, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Mantap weh. Okey, so boleh tak kenalkan ya, sebab ada orang luar mungkin tak pernah kenal kan siapa engkau kan, Ikhwan. Okey, thank you for inviting untuk hari ni. Nama diberi Muhammad Ikhwan Yusof. Basically saya asal dari JB dan alhamdulillah hari ni kita dapat sama-sama bersuara muka ni. Itulah. So itulah Ikhwan, aku dipahamkan kau ni memang terror bila cerita pasal jual-jual rumah ni. Banyak subsale ke projek? Mostly aku buat subsale lah sekarang. Okey. Subsale tu rumah second hand lah. So boleh tak share dengan aku sikit, ya, kita pun tahu kau antara one of the top performer dekat dalam Maxon. Okey, aku tak pasti Malaysian wide ataupun JB saja, JB region saja aku tak tahu. Okey, nationwide ke? Tak. Dia tengok bulan berapa kau tanya. Dia tengok bulan lah. Kadang-kadang kita berada di nationwide, kadang-kadang kita berada di region saja. Top-top tu, tapi one of the top lah. Tapi kita akan pastikan kita berada di ranking lah setiap bulan. Okay. Dan actively lagi lah sampai sekarang. So bila kau cakap kau selalu macam aktif dekat dalam ranking, boleh tak kau share sikit? Sebab aku dengar kau banyak pernah datang sharing kau pasal kau ajar pasal Facebook Marketplace. Betul. Dan aku tak pasti sama ada benda tu betul ke, orang tengok ke Facebook Marketplace. Kenapa tak go kepada TikTok ke? Kenapa tak go macam Mudah.my, iProperty, Property Guru ke market KL ataupun negeri-negeri lain dengan termasuklah JB ni, market dia lain-lain. Macam mana Puan? Basically kan, kenapa aku buat ya betul. Memang aku daripada 2020 time PKP tu sampai sekarang aku masih boleh katakan lah Facebook Marketplace ni masih relevan. Sampai sekarang masih relevan. Sebab apa? Masih ada sale. Kalau tak ada sale dekat Marketplace Facebook ni, aku tak buat. Please. Kan? Kalau tak ada sale tu, kenalah cari go next method. Tapi bila asyik dapat leads je, Facebook Marketplace. Closingnya datang dari mana? Facebook Marketplace. So aku fokus je lah apa yang aku buat. Aku buat apa? Ordinary things, extraordinary. Macam tu lah. Okay. Kena buat gila-gila. So kau kata leads kau dapat ni Facebook Marketplace. Closing pun dapat close pun Facebook Marketplace juga. Ke ini kita cerita JB ke? Macam mana dengan orang-orang yang ada kat Pening, kat Sabah, Sarawak ke? Okay, memang soalan biasa. Kau rasa memang Facebook Marketplace ni relevan dekat semua region ke? Okay, basically kenapa aku katakan semua region ni relevan. Sebab apa? Sebab Facebook ni ada dekat semua orang ada lah. Kat semua tempat, semua orang ada akaun Facebook. Selagi semua orang ada, kalau lain lah kalau Sarawak tak ada orang, Sarawak sekat Facebook, tak relevan lah kat Sarawak. Tiba-tiba lah Penang kan, tiba-tiba sekat Facebook Marketplace, tak relevan lah. So kenapa dia relevan semua tempat? Sebab yang pertama, sebab ada orang, setiap orang ada akaun Facebook. Yang kedua, sebab ada proven lah result. Kita dah share lah dengan tim KL. Dia macam mana kenapa? Tim KL je lah? Ya, sebab apa? Bukanlah, sebab kebetulan time tu kita selalu turun naik KL. Jadi adalah grup-grup of agent yang nak share kan. Jadi kita yang tim agensi agent lain yang dekat duduk negeri-negeri lain tak jemput pun kita kan. So kita ni dekat Melaka saya dah share. Sebab Melaka jemput. Melaka jemput. Perak tak jemput, Utara tak jemput. Jemput cakap je. Jemput cakap je. Banyak sembang kan ni. Dah adalah basically memang dia orang jemput betul-betul lah. Dia orang buatkan poster, lepas tu dia bagi tahu tarikh.
So kita kebetulan Boleh lah. memang free time, kita pergi je lah. Ah. So dan kebetulan pun laluannya nak ke KL tu singgah Melaka sekejap. Dan alhamdulillah bila kita share dengan tim KL, sebab KL ni leading tau. Okey. Maksud leading ni dia apa-apa pun kalau kita start dekat KL, dekat negeri lain dia akan spread. Dia akan boleh diguna pakai. Okey. Sebenarnya saya start buat marketplace dekat KL. Oh. Saya belajar pun daripada KL sebab saya masa PKP start join property agent ni kan dekat KL dulu, kat cyber lah. Lepas tu baru kita pergi ke Johor, guna pakai method yang sama dekat Johor dan Johor meletup-letup juga. Oh, so tim kau semua sekarang main marketplace lah. Itulah kita memang 100% Facebook marketplace sekarang ni. Mantap. Okey, soalan lah. Bila orang sebut pasal marketplace kan, diorang ada dua. Sorry lah, bukan dua. Satu soalan lah. Satu. Free ke berbayar? Itu soalan yang best lah. Saya boleh katakan siapa dia bukanlah terhad nak kena berbayar dan bukanlah kena free sepanjang masa. Dia tengok juga listing tersebut. Kalau listing tu macam liat je kan, nak ada orang bertanya, kita try lah guna method share dekat banyak group. Tapi kalau memang tak ada orang tanya juga, barulah kita tekan ads. Tapi ads ni kita kena control. Dia macam main saham juga. Tekan ads, bayar tapi tak masuk-masuk, emosi tu kena jaga. Kalau kita kalau tengok setakat RM50 tapi tak ada orang tanya, stop lah, cut loss terus. Okay. Pergi fokus kat listing lain pula. So sepanjang kau buat ni, berapa banyak yang kau spend sebenarnya membazir? Orang tak nak dengar manis-manis, orang nak dengar pahit-pahit kan? Sebenarnya tak berapa pahit pun. tak Sebab pahit. sepanjang 2020 sampai 2025 ni, percaya tak? Aku agak-agak lah, kau teka aku dah spend berapa ringgit. Kau pun pakar dalam bidang social media, buat ads, everything semua. Kalau contohlah setakat 6 tahun ni, total 6 tahun aku dalam bidang hartanah, agak-agak berapa yang aku spend? Aku nak tanya. Bawah RM10,000. Bawah RM10,000 dah betul. Dah betul lah bawah RM10,000 tu. Tapi spesifik tu berapa? Lebih kurang anggaran lah. Boleh aku tahu dulu kau upload listing kau sebulan berapa? Sebulan minimum aku upload listing lebih kurang 35 rumah macam tu. 35. Tapi aku select lah rumah-rumah yang aku nak iklankan. Ya mesti aku Sebab tadi aku kau tak cakap nak, kau pun tak adalah bos semua kan. tak adalah kita aku rasa bawah ataupun almost 5k. 5k, okey. Sikit je lagi. Sebenarnya sepanjang 6 tahun ni aku baru spend 3,000 lebih. Hampirlah 4,000. Okey, sabar. Ya, kita spend 3,000. Berapa banyak dapat? Tu yang panas sikit. Boleh cakap ke? Boleh. Boleh cakap? Okey lah. Kalau kau nak share, kau share je. Aku just share. Aku tak share commission. Korang kira lah sendiri commission kan. Tapi aku share berapa total amount yang aku dah terjual lah. Nilaian rumah yang 3,000 lebih tu yang aku spend, itu pun sebenarnya termasuk ads aku buat untuk rekrutmen. Campur kan 3,000 lebih tu. Campur 3,000? Campur 3,000 lebih. Jadi total aku collect rumah yang terjual nilainya dalam 40 juta macam tu. 40 juta punya rumah. Kira commission kalau standard tu apa kira lah. Padan lah suka belanja orang. Lepas ni boleh belanja aku pergi. Okey lah Wan. Yelah, kau pun cerita pasal Facebook Marketplace. Kau cerita kau spend 3,000 saja. Dia ada kata kau ada pakai benda-benda ni, benda jadi boleh jadi macam padu sangat ya. Sebab orang lain macam aku kena seorang tu spend 10,000 sebulan. Okey, ya memang sedap lah. Sedap lah. Tapi kau macam kau, sebab aku pun ada borak-borak dengan budak-budak bawah kau kan, tim kau sendiri kan. Sebab diorang kata, kau ni bagus lah, share banyak lah, belanja aku makan lah, termasuk aku sendiri. Tu lah, dia macam, kau buat baik banyak sangat ke? Siap, sebab hari tu dulu pun aku ingat kau ada dapat menang motor semua. Ni ada pakai-pakai benda apa ni, taja je lah tanya. Tu berat kan nak jawab, tapi basically personally lah.
kita ni yang penting buat baik dengan orang. Okey. Tak kisahlah orang penerimaan orang macam mana. Kita niat kita memang hati kita kena berlapang dada. Buat je baik dengan semua orang. Tak kisah siapa. Kalau korang ada perasaan tak best, jauhkan je diri. Tak payah cakap-cakap. So kalau perasaan yang best ada, dekatkan je diri. Okay. Dan basically kalaulah orang yang kita dah buat baik tu, kita jangan mengharapkan dia bagi balik kat kita kebaikan tu. So give us gain lah, senang cerita. Orang kata kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Ya, dan lagi satu, kalau nak bagi secara ikhlas lah. Bagi je. Lepas tu kita macam apa, ada ungkapan kata itu ungkapan yang tak best. Lempar bantu, sembunyi tangan kan. Okey. Kan? Sembunyi tangan belakang kan. Aku tak tahu. Apalah ayat tu. Tapi kita jangan lempar batu. Kita lempar kebaikan. Tangan dua-dua kita sembunyi macam dia tak tahu siapa yang buat baik tu. Tu kalau boleh lah. Tapi itu level kau, level orang kata, wish. Risau aku. Tapi basically kalau orang yang sebab mungkin lah dekat situ yang dapat rezeki lain, tapi aku percaya memang Allah nak bagi rezeki, nak bagi kat siapa-siapa dia bagi je. Tapi as long kita buat baik tu, dia akan datang juga. Dan lagi satu, make sure setiap kali duit dapat kan, ataupun rezeki dapat dalam bidang apa-apa bidang lah sebenarnya, mak ayah jangan tinggal. Dengar tu guys, mak ayah jangan tinggal. Nombor satu. Kalau tak ada mak ayah, siapa? Ahli keluarga yang terdekat. Kalau tak ada juga, awak seorang sebatang kara, cari orang yang memerlukan. Kawan-kawan apa? Kawan-kawan kan. Okay, so barulah kenalan yang tak kenal semua kan. Ya, betul. Okay, alright. Thank you Kuan. Tapi aku tak habis lagi. Tak habis? Nak tips ke? Ya, aku nak tips lebih. Sebab aku tahu ada je ramai orang main Facebook Marketplace kan, tapi buat tak berjaya pun. Okey. Dia ada tips tak dari segi kau bila kau nak upload tu, gambar macam mana, nak tulis ayat tu dekat copywriting tu macam mana, mungkin ada title sebab yalah orang nak search kan. Title tu main peranan ke. Okay. So boleh share tips sikit lah. Aku tak nak kau buat kelas kat sini 2-3 jam. tak ada. Ni tips je lah kan. Okay. So nanti kalau boleh zoom kan, zoom muka aku, dengar baik-baik. Sebab apa, tips ni memang sangat-sangat berguna dekat ejen hartanah yang dah banyak kali closing daripada marketplace Facebook ni. Which is yang pertama, kena make sure gambar tu mesti lawa. Mesti cantik punya gambar. Okay. Kalau gambar tu tak lawa kan, tak cantik, pergi ambil balik gambar. Kalau contoh ejen kod A kita tu gambar tak lawa, boleh tegur je dia, bos, awak punya gambar ni susah sikit ni nak jual harga macam ni, boleh tak kita shoot sama-sama ke? Kalau mungkin tak ada gambar yang cantik, kita pergilah sama-sama pula kan. Awak pegang je lah owner, kita nak ambil gambar je dengan video yang cantik. Itu yang paling utama. Bila marketplace ni dia nak cantik-cantik je, gambar cantik. Walaupun rumah tu tak cantik, tapi sebenarnya bila kita ambil gambar angle yang cantik dan gambar tu pencahayaan tepat ataupun cukup, memang dia akan jadi lawa lah gambar. Tu yang pertama. Yang kedua, kena make sure kita punya rumah yang nak diiklankan ni mestilah market value match ataupun bawah daripada market value. So kalau atas market value memang babai lah biasanya. Biasanya memang ada lah gambar tak lawa atas market value. Memang saya select lah. Memang so tak gambar tadi tu ada kaitan ke dengan algoritma Facebook ke? Mungkin dia tak keluar ke? Dia ada kaitan ke? Tak ada pun sebenarnya. Kalau orang dah tengok gambar yang pertama, dia tekan klik. Sebab apa dia tekan klik? Sebab gambar cantik. Sebab gambar pertama tu lah. Gambar pertama tu. Thumbnail tu lah. Thumbnail tu. Yang first gambar dekat thumbnail marketplace tu. Oh, menarik ya. Lepas tu dia tekan. So, kenapa dia tekan juga? Sebab harga tu. Harga dia nak beli ni, biasa buyer nak beli rumah dia dah survey harga. So, biasanya kalau harga tu memang harga yang bawah market value ataupun rendah daripada harga yang dijual, kebiasaan dekat kawasan tu, dia akan confirm je tekan. Confirm tekan, biasanya confirm tekan, dia akan lah. Terus auto bertanya lah, rumah ni masih available ke tak. Dan yang ketiga, kena make sure
Contohlah listing tu kita senang berurusan dengan owner, dengan ejen kod A. Contoh kalau kita direct owner tu mestilah senang berurusan. Sebab kita tak nak orang delay. Contohlah kalau susah berurusan dengan owner jauh ke, tak bagi kerjasama, macam mana nak tengok rumah? So dia delay, buyer ni dia ada satu tahap. Dia nak tengok juga waktu tu atau masa terdekat. Tapi kalau dia dah mood dah spoil, dia memang dah tak nak tengok, tak nak berurusan dengan kita. So dia akan go next ke ejen lain. So kalau listing kod A pula, kena make sure listing kod A tu dia senang berurusan juga. So biasanya kalau kita senang berurusan, macam tu lah cakap, senanglah kita close. Macam tu. So 3 tips tu lah yang biasanya membantu kita dalam penjualan rumah di marketplace. Okay. Thank you Kuan banyak-banyak. Thank you sudi datang dari JB itulah, ke KL. 10 minit je kan. Ya aku jauh kan datang kan dari sini kan. Dah lah kejap lagi kau kena belajar aku makan kan. Buat baik. Jangan mengharapkan. Okay, so thank you lah Ikhwan sebab share. So kalau korang ada siapa lah yang tengah dengar podcast ni, kalau nak korang nak Ikhwan share dengan korang lebih lanjut detail pasal Facebook Marketplace, boleh jemput dia. Dan bila jemput, buat poster, baru dia semangat. Betul. Ini ajak tai ayam. Jangan ada terasa lah sebenarnya. Dia aja terasa. Okay. Alright, thank you Kuan. So thank you for welcome. Alhamdulillah. Dan tahniah sebab jadi orang pertama dalam Maxon Podcast. So right guys. Semangat. See ya. Maxon Podcast. Like with you. Maxon Podcast.